Jawan muda kamu wairun. Mu habis kat mana mu buat kat orang semuda-muda adik mana? Yang kedua, harta mu mik mana? Mal. Mu zoling orang ke benda haram masuk mu kecek bau dengan nego tipu. Zoling nak yatai ke. Mal mik mana? Ha halal belaka. Mu guna kok mana? Mu boleh dah hok mung harta mu ikut ku nak guna. Hai tak leh amanah. Mu belanja kok ano. Yang keempat, ilmu hok mu ngaji. Ni sahabat teriak pasal yang tu. Hok mu tahu banyak tahu belaka, kalau tanya boleh jawab belaka. Pandai kecek belaka, fatwa orang sedap belaka. Banyak mana hok mu reti mu buat amal. Soalan ni tuan-tuan akan berdiri depan mahkamah Allah, akan royak sorek-sorek masing-masing. Tak boleh tolong royak tupai royak ke anak. Pemimpin tak boleh tolong jawab ke rakyat, tok guru tak boleh royak ke anak murid. Royak masing-masing. Mu habis masa muda mu duk mana? Harta mu mik mana? Mu pakai untuk gapo? Mu ngaji, mu amal apa perkara? Sebab tu tuan-tuan kita yakin kata tak ada nabi dah ni. Etikot akidah kita lah nabi ba'di, nabi kata tak ada nabi. Kerja nabi sak kerja siapa? Hajatul wida. Haji yang terakhir nabi royak gapo kumpul sahabat. Ni amanah nak royak pada saya sendiri dan kita semua. Amanah ni jangan ralik hidup dunia, jangan suka, jangan ralik, jangan rasa puas hati dengan amalan kita banyak ni. Nabi kumpul sahabat buat jaya sepenuh belaka ni. Lepas dah Nabi kata, "Hei sahabat, adakah amanah agama hak kumari royak wi kamu ni sepenuh belaka?" Sahabat akid angin Rasulullah bukit agama sepenuh. Hak hukum bagi agama kamu telah sepenuhkan. Ni orang hak sepenuh dah. Tuhan jamin dan sahabat ngaku atas sepenuh dah. Nabi kata apa? Bukit orang tak sepenuh ni, orang hak sepenuh dah. Sepenuh tu sapu tangan lah. Sepenuh tidur lah. Sepenuh makan duk Mekah mati kubur Madinah. Lepas pada sahabat ngaku, "Ya Rasulullah, sepenuh dah." Nabi kata apa? Ada. Dengar ni Allah bahasa Arab ni khabar dah. Dengar perhati tawajuh. Falyuballigh asyhadul ghaib. Mu kena kira ya hak tak ada sini. Mu sebenar dah mu kena kira ya orang ramai lagi tak tahu agama. Mu sembahyang mu kena koyak pada orang tak sembahyang. Mu ngaji mu nak usaha wi orang ngaji. Mu alim mu usaha wi orang alim. Orang jahil ramai lagi. Mu tak reti orang tak reti agama, mu reti usaha wi orang reti. Hari ni tuan-tuan, siapa nak bawa kerja ni? Siapa nak pikul ni? Siapa nak sebar ni? Kita semua. Sebab tu malam ni nak tazkir malam pertama.